Aduh, drama politik lagi, geng. Ingatkan dah tahun 2026 makin tenang. Rupanya makin bergelora. Berita panas, Bersatu dilaporkan memecat Saifuddin Abdullah. Nampak gaya kapal Perikatan Nasional PN tengah bergoyang hebat. Bila pembangkang sibuk berperang sesama sendiri, siapa yang nak fokus semak dan imbang kerajaan? Dalam demokrasi, kita perlukan pembangkang yang kuat dan bijak untuk pantau kerja kerajaan. Itu fungsi sebenar. Tapi, jika kemelut dalaman ini tak sudah, risikonya parlimen akan jadi medan sarkas, bukan medan debat polisi rakyat. Apa jadi kalau kerajaan buat silap, tapi pembangkang terlalu lemah atau sibuk bergaduh untuk tegur? Akhirnya, suara rakyat yang tenggelam. Kita minta ahli politik, tak kisah kerajaan atau pembangkang. Cukup-cukuplah main politik. Fokus kerja. Rakyat nak kestabilan, bukan drama swasta. Selesaikan masalah cepat, negara nak jalan. Stay alert. Red flag!